Yeah, so 20 years ago, my decision changed everything in my life lah. Because I chose the wrong decision. If I had chosen the right decision, maybe I wouldn't be sitting here talking to you all about. Whenever you face a situation that pressures you to do something, don't hesitate. Jangan apa tau, terus you want to do it. Don't. Think about the consequences first. Betul. Because the consequences of you facing certain sentence ke ataupun the reaction that your family is going to get from the society, the community, you have to think about what your family is going to face also whenever you are going to do something, because your actions doesn't just affect you, it's a ripple effect where it affects everyone around you. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Syayu Podcast. Okey, alhamdulillah G, guys, apa khabar semua? Baik, Baik, Alhamdulillah. Macam mana semua? Raihan? Amin. Syah? Semua okey, right? Semua okey. Semua Okey. okey. So, kepada semua yang sedang menonton kami dan juga mendengar kami, hari ini episod kita special sikit. Kita nyari bercerita tentang orang penghijraan seorang insan lah. Actually kita macam overwhelm sikit sebab kita ada satu tetamu Tapi Very, dia very ada special. dia punya tagline tau. tagline. Dia punya tagline, orang kalau kenal dia lah, orang-orang yang kenal dia, orang selalu tahu dia dengan tagline dia, who say they say. Kita perkenalkan. Assalamualaikum brother. Apa khabar brother? Baik, alhamdulillah. Yes. M. Nasir Aziz Yes, M. Nasir Aziz. So how are you Semua okay I'm good, alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah. So kita nak cakap ribuan terima kasih lah, especially bagi pihak Syayu Podcast ni kerana sudi lah dengan kita orang. Baru balik kerja, baru balik kerja guys. So korang kena appreciate by subscribing, like subscribe, and share. Correct. So hari ni kita nak ceritalah tentang kehidupan teman kita ni yang spend dia punya time almost 20 years kan, Yes, behind bars Saya cakap Jadi banyak cerita-cerita tentang keinsafan ataupun ilmu-ilmu yang kita bakal dengarkan daripada kita punya Betul. brother. Tetamu Tetamu kita, kita brother pada kita, hari. brother kita M. Nasir. So Ryan nak tanya kau, your perspektif tentang kehidupan ni itself. Orang kalau buat salah ni normal ke macam mana? Manusia Oh, tentu dia bikin salah, betul tak? Betul. Kita mana, kita bukan perfect lah. bukan perfect apa, betul tak? Nak perfect 10. Okay. So saya punya point pun aku really appreciate tau untuk orang-orang yang melakukan kesilapan tapi dia sedar at the same time dia nak share dia punya experience supaya menjadikan satu panduan iktibar dalam hidup. So this is what we going to bring lah for this episode insyaAllah bersama teman kita M. Nasir. M. Nasir. M. Nasir dekat Malaysia. Ni M. M. Nasir. Nasir tu lah. Ini M. Nasir Singapura. Ni M. Nasir Singapura. First aku dengar member aku M. Nasir cakap ini Raihan member bukan kaleng-kaleng so, producer mana cek ada orang lain nama M. Nasir. Sorry minta maaf lah. Dia apa? M. Nasir tu Muhammad Nasir. Yes. Oh, okey. Faham. M. Nasir, sikit lah, lebih kurang kau kira kau memperkenalkan diri kau. Okay, boleh. Okay, my name is M. Nasir Aziz. Umur nak cakap? Boleh. Orang banyak tahu. Ciki-ciki. Cikaro ada tengok kat mana lah tahu Okay jodoh. lah. Umur saya sebenarnya 25 tahun. Serius. Oh, tak, Main. Okay lah, I'm 36 this year lah. 36. 36 this year. Apa lagi nak dikatakan tentang diri saya pasal I do not spend much of my time outside. So like you said, 20 years of my life has passed behind bars itself. Faham. So it was only like 16 years of my life outside. It's not easy guys So when times come when you all macam panggil myself to introduce, I don't really know how to introduce myself. Faham. Okay, so maybe kita boleh tanya latar belakang sedikit if you don't mind sharing your background family. You ada berapa adik-beradik? Actually saya ada satu abang je. Satu Okay. orang. Yes. So itu kira darah daging betul lah. Kalau nak kira arwah mak punya side, ada lagi 2 adik-beradik tiri.
Okay. Faham. Faham. So tinggal bapak je lah. Mak Arwah bapak pun dah meninggal. So dah Both dah. Both dah. Okay. Yes. So seperti yang kita discuss kita bukan nak encourage lah ataupun kita nak sampaikan sesuatu untuk encourage orang buat jenayah, Gangsterism. ataupun kita nak this podcast is about nak buka aib lama ke whatever ke, no. Like I mention, kita ada intention ni untuk kita dengarkan fully daripada orang yang experience macam M. Nasir yang dah hampir 20 tahun Hampir yang 20 tahun. want to share lah. So maybe kau boleh proceed kalau ada soalan Okay, yang Nasir. yang kau Yes. Okay, ni kita terus straight to the point lah. Straight to the point. Straight to the point. First, engkau kena handcuff. Okay, kau di-charge oleh di section. Apa perasaan kau time umur kau dalam keadaan umur yang remaja tu? Apa first kali kau aku percaya yang itu first handcuff kau lah. Yeah. Boleh aku cakap gitu? Betul lah. Itu first handcuff kau and dia berterusan sampai 20 tahun. Kita time tu kau belum tahu lah. Tapi aku nak tahu apa perasaan kau first punya handcuff tu lah. Itu I'm telling you. seram. Seram. Bukan lagi seram tau. Macam dah putus asa. Dah putus asa. Dah tak ada kira macam tak ada harapan, tak ada. Kau tahu apa kan, apa Yeah, yang kau buat lepas tu kau tak ada ingat nak bila aku nak keluar ke, dah tak ada ingat nak time keluar. Tak ada, maksud aku dah tak ada macam aku boleh ingat lah, aku punya okay, ni handcuff lagi 3 tahun keluar. Ni handcuff lagi 18 bulan keluar. Dah experience Aku tahu tak bila aku kena handcuff tu, bila aku berapa kali kena okay ni aku boleh agak-agak. Tapi macam diorang, macam dia punya case, Faham. Section 302 gantung atau seumur hidup lah. Alhamdulillah kan kau dapat pengampunan daripada, kira kalau kita TPP lah pengampunan daripada Presiden lah. Alhamdulillah. So at that point of time kira kau nak sampaikan time dia kena handcuff tu, Dia tak tahu, dia kau tak- rasa kira dia macam tak ada. habis lah. Habis lah. Yeah, Kau rasa gitu? kita semua tahu lah kalau kita lakukan tu jenayah, what will happen to us? Yeah. What is going to be the sentence also? So it's almost like macam apa tau, dah sudah lah. Apa nak jadi Nasib lah. lah. Kira kau serahkan ke bulat-bulat atau kau macam bodoh lah kira. Satu kali lah. Habiskan lah. But at that point of time aku believe bila ni kita zaman remaja kan, masih kau tengah rebel and stuff lah. Engkau ada think macam bila kau kena handcuff tu kau rasa terus sedih ke, atau it took a while baru kau realise aku menghampakan mak bapak aku ke, adik-beradik ke. Okay. So siapa yang sedar on the spot ni? Itu lah. Siapa? Aku tak boleh imagine. Kita reality hits a very long time. It took me like quite a while to really understand that what I did. Ada satu kali tu, satu pagi tu I just wake up sekali cakap aku bikin ni macam benda ke? Macam tak percaya. Kira saat happen tu macam lost lah. Ya, Tak, dia bukan kata lost tau. You macam tak ingat apa yang you buat. You know what you did. Dia tahu lah. You know what you did. But it's just that the reality suddenly hits you that you did that thing. Betul tak dia buat? buat Dia macam tak aku kat dalam prison. Aku ingat aku faham tak? Aku buat ni barang. Macam gitu ada Itu ingat apa? macam gitu. Dalam like 1 week, 2 week or few days? More than that. More. Every time lah. Serius lah. So masih kau punya experience masih kat dalam tu kau masih macam rasa degil lah, macam masih degil. It's like consider like is it like trauma like that? Trauma. You can say a bit of a delayed trauma lah. Delayed trauma. Delayed trauma. So you need someone with you inside there macam berbual dengan kau, keep telling you. So that's the interesting thing tau. Kat dalam susah nak cari untuk orang berbual. Siapa nak layan kita? You mean tak ada someone yang macam Tengoklah, psikologi punya orang akan datang jumpa kau Grab berbual? boleh lah. Back then no. Oh ya. Tak ada Okay, faham. Ni sebab aku dengar lah, aku pernah banyak orang macam gini kan, diorang terpaksa makan ubat lah. Yeah, Untuk calm diorang punya sendiri. Kira calm untuk kira apa? Menenangkan diri diorang sendiri. Aku nak cakap pun aku dah tak tenang. Tahu, aku pun gagap. Aku nak cakap aku dah tak tenang. Apalagi diorang yang melaluinya. Ya, betul. Diorang kadang-kadang terpaksa, bukan kadang-kadang, terpaksa untuk tenangkan diorang punya diri. Because aku suka
secara naturalnya kalau orang-orang kat luar dengar pasal kita dengar orang ni masuk dalam, for kau aku nak tanya, for you lah, kalau orang use the term macam ni semua sebab salah campur orang lah, sebab ada member-member tak betul, tu pasal dia jadi tak betul. Kau agree on that terms ke tak? Kita boleh salahkan orang ke? Tu nak tahu you punya pendapat lah. That's why I'm asking lah. Kita boleh salahkan orang ke bila kita bikin salah sendiri? Betul. But the influence is there. The influence is there. Definitely. But you have the choice. Yes. Yeah, you have it's the about choice. choice. Smart Yeah. choice lah. Betul. So I chose that path instead. Betul. So who is at fault? Okay. Jadi bila kau dah kena handcuff kau pergi police station, okay, to take statement. Lepas tu kau kena under custody, under custody. Bila kau sampai tu Queenstown Remand Asia, in that age Asia, kan, baju seluar coklat lah coklat. Kau nampak kira abang-abang, kira lagi garang-garang lagi tak. Aku believe kau time tu kecil je Asia, betul tak? Kau kira macam, I'm a small boy. Betul tak? Okay, boleh tak share tu barang perasaan kau kat situ, apa kau nak kena hadapi macam mana? Ada tak orang, mesti ada orang cakap apa dia ni bodoh ke, mesti ada lah. Betul. Ni normal thing. Boleh tak kau share tu benda kat situ? Okay. Bagusnya kita ada kawan lah kan. Ya. Sebelum tu memang dah ada kawan. Jadi bila kita nampak orang kat Sampai dalam pun, ada orang sambut semua lah. ada orang sambut lah. Tapi it's still like you are your own self inside tau. Faham? Walaupun ada kawan, but when you come in and you have to face that music yourself. No? So orang akan cakap macam-macam pasal kita semua. Apa yang kita dah bikin dulu, kebodohan kita semua. Macam mana kita hadapi tu. For me it's like I still tell you that I'm macam masih lost kan. So tak kena, macam tak tempias lah kat muka. Gasak kau nak cakap apa cakap. Betul apa Betul But then after when reality sets right, you start to feel the pain tau. After that baru kau rasa dia punya musibah. Delay trauma. Nak kena jalan ni Syul. Alamak, nak kena minta diorang nak bila nak ampunkan aku. Every year, every month, every day, every month, every year. Itu belum sentence punya time tau. Dah fikir gitu. Nak tahu kalau bila dah masuk tu, maksudnya sentence tu terus jatuh ke ataupun korang perbicaraan makan masa lama lah. How long tu? How long? Berapa lama? Remanded kau berapa lama? Tunggu Mine sentence. was very short because I plead guilty kan. So in within 9 months I was already sentenced. Oh, okey lah. Naiman pun lah, kira cepat lah untuk dia punya case untuk It's Naiman. very fast. Pasal dia PG. PG tu plead guilty. Correct. Dia cepat dah. Dia cepat plead guilty. Jadi dia untuk kita macam ni, kita kat Riman ni kira macam interchange. Engkau belum jatuh sentence, kau belum apa semua. Memang belum jatuh sentence semua kat situ. Macam-macam kes kau boleh jumpa. Trafficker, 302 section, molest, rogol, anak main anak, bapak main anak, semua ada lah kat situ. Jadi kat situ ada lawyer. Betul tak? Lawyer ada, Ada magistrate DPP, DPP ada. Boy, kau make kes ringan-ringan lah boy. Betul? Ada. Kau tanya. Dia pun pakai seluar coklat. Tapi itulah macam demi atmosphere kan. Kadang-kadang pengalaman dia tengok orang macam gitu, kita tak boleh cakap ni lah. Tapi memang kelakar. Jadi kau jumpa bila diorang cakap gitu, diorang kasih harapan pada kita tau untuk tak terlalu rasa depressed or anything. So that is when kita macam okay lah, ada masa kita boleh tengok masa hadapan kita cerah sikit. Tapi bila kena kan, kau tombang boy. Okay, so kau mention tadi your parents both dah meninggal dunia kan. During that point diorang dah meninggal ke belum? Your mom and Okay, 1 month after I was sentenced, my father passed away. Okay, so ni aku nak just nak try to understand lah. Kau punya feeling that time bila kau dah masuk, okay, you still belum rasa benda yang really guilty punya part personally kan. So when happen you dengar news daripada macam mana orang dia nak sampaikan news kalau dia nanti datang either OC, selalu normally OC lah. Itu institution punya OC tu issue ke institution datang. Okay, Mama Nasir, okay, aku ada bad news, okay, gini-gini. Engkau punya family members kan, yang paling terdekat ni salah satunya dah meninggal lah. Jadi lagi kau ada time untuk kau nak pergi keluar. Family nak kena sign lah. Faham. Family kau sign pergi keluar. Yes. Okay, so kau punya hubungan dengan your dad was very good? I won't say very good lah because
daripada kecil I was already taken care of my auntie. Okay, So aunty jaga. my mother dengan my father dah cerai and Faham, everything. faham. My father is satu kaki punya orang. Pasal dia accident motor, dia satu kaki je. Oh, dah. Faham. So dia daripada dia punya muda punya time tu dah kira dia dah how to say dia jalan hidup susah lah. Faham. Dia kira OKU lah kira kan kalau dah. Tapi dia pakai kaki palsu. Okay, so kau punya feeling tu bila kau dengar news your father pass away, it's really hit kau hard ke macam mana? Very interesting about this part is when what happened is actually my father came to visit me on the 16th of May. Datang visit macam normal. Tapi dia punya penyampaian macam apa kau kat dalam tak mau gaduh-gaduh, belajar baik-baik. It's like last. It's like his last statement to me tu. Faham. Tapi I still never thought about that. You say macam apa lah, orang tua selalu bising-bising apa tu. Normal lah. Kira macam biasa lah. Tapi dia bercakap waktu waktu you sebelum masuk tu kat luar tu pernah ke dia jumpa dengan you berbual begitu ke ataupun Kau rasa awkward ke macam mana tu? Macam because it's like you normal cakap day ke? your auntie is yang jaga. So normal memang dia biasa berbual macam itu ataupun tidak? He never usually talks like that lah. My father is a very quiet person. Dia tak banyak berbual. Okay. So yeah, when he said like that, right, it never hit me anything or what lah. It's just okay lah. You just take it in and then think about that some other day lah. But then the next day, dia suffered a stroke. Okay. I didn't know about that. Okay. Following day, on Sunday 18th of May, he passed away. So he was at the hospital. He was at the hospital or at the house. I'm not so sure. Dia meninggal, and my brother was the one who came to prison to inform about my father's demise lah. Interesting about that is that when the officer actually came to my cell to inform me about that, I was in denial. I told him, no lah, cannot be. My father just came and visit me. Yeah. Dia belum nampak. I just saw Macam him terkejut lah. kan? Takkan dia dah meninggal. I think you all got the wrong person lah. Still in denial. Cakap But officer. you dapat keluar untuk tengok dia? Yes, correct. Alhamdulillah. Yeah, at first I didn't. I was like, should I go home? I also don't know. So but then he told me is that this is your last chance to see your father one last time, right? So I said okay lah. I go home lah. So kau punya feeling muka maintain, aku tahu kau maintain muka itu. Is it kau breakdown ke, kau like flashback, teringat apa-apa kebaikan yang pernah he did for you? Kalau tak nangis tu tipu lah. Alah. Mana kata itu memayat bawa blanket pun nangis je. Tu lah. Ada orang itu kira Lepas maintain lah, kan. So kau kira Kat depan tak lah. Balik bilik mandi kan, air mata pun turun gopian lah. definitely betul lah. Tu bapa, mak, the feeling is like that lah. Okay. Wow. Jadi lepas kau jatuh sentence, satu family kau pergi lah Jadi aku percaya kau duduk mesti dekat bukan normal institution. Kau mesti duduk dekat A1 atau B1 lah. Jadi kau duduk bilik sendiri. How long kau duduk bilik sendiri tu? I spent 8 years in single mental. Apa tu explain? Okay, sial. Dia sel sendiri. Sel sendiri 8 tahun. Untungnya. Untung. Asal untung. Asal? Boring lah sial. Awak ingat apa? boring Macam one bedroom Macam apa? orang tak ada kacau. Yalah memang tak ada orang. Okay, dia depends. Dia depends. Okay, Macam depends, aku sorry. macam depends. Kalau macam aku ni kuat berbual, aku tak betul-betul berbual dengan berbual dengan stromat, Tapi kalau aku berbual dengan saya, keyboard. Aku tiba-tiba berbual dengan stromat. Kau bayangkan aku ni suka berbual. Okey, itu suka aku tahu kau. Aku duduk PC 7 hari, 14 hari je aku keluar kan. Aku keluar daripada PC. Aku berbual dengan semua orang je. Apa khabar? BRC Borasa. Okey. Lagi macam maybe kau memang suka berbual. Memang kita manusia memang nak ada interaction lah sial. Kau 8 tahun dia ada 1 jam, maybe 2 jam ya. 1 jam. 1 jam. 1 jam tu kau boleh berbual berapa banyak? Kau take that opportunity 1 hour tu kira berbual habis-habis tak? Main takraw. Good Saya hidup Ke? 8 takraw. tahun je. Kau bayangkan. Tadi aku terlupa. Aku nak rewind sikit. Okay. Rewind sikit. Time kau masuk dalam tu, tadi kau mention dah ada member-member yang kau dah kenal jugalah. So during yang kau nak rest punya time yang 1 hour tu semua kau ada jumpa lah member. Ada. So still ada lah Ada lah communication interaction. lah. Tapi
manalah kita nak pergi duduk berbual yang macam apa cerita apa semua. Ada barang apa tak ada lah. Sampai gitu. Tak ada kepo. Okay, so ada lah. Ada, aku ingat dia macam totally terus tak ada orang berbual itu. Tetapi dekat A1 ni banyak orang biol. Semua berbual seorang. Contoh seorang. Jadi diorang sampai kat ayat nanti diorang berbual dengan ceiling semua. Tapi nak pergi berbual orang. Habis dia kira dorang 40 tahun. Kira sentence kira kita masuk, keluar masuk pun orang ada lagi. Yes. 30 tahun. Itu dah keluar. Siapa? Personal. Ustaz. Belum lah. Ustaz je kena faham. Ustaz. Ustaz tu dah belum. Tu lagi belum keluar. Dia cerita lama je. Dia ni dah keluar dulu. Kau bayangkan lah. Kau bayangkan. Takut. SDB. HDB tak bayar CMB. rumah. CMB bukan. CMB apa? Drug kan? Okay, jadi kau dekat A1 tu kira 8 tahun tu apa kau kira learn more sendiri ke kau jadi sebelum aku nak tanya kau punya penghidupan tu 16 tahun tu kan kau introvert ke atau macam mana orang dia macam Dulu aku tak banyak berbual. jadi kena kalau kena duduk A1 kena Okey lah kalau dekat single kan terus diam je. kira duduk A1 kena Kalau betul lah tapi adalah dia bagi buku semua kan untuk baca. adalah tak ada kau Takkanlah tak ada time lambat Syah. Tak ada time lambat Syah, betul tak jangan. Kalau tak ada buku dah kira berbual dengan jawapan. Serius tu dah stres. Tapi dia tak tahu out ke tidak. Tapi dia kat dalam tu still lagi macam sikit hari macam Maria cakap boleh ada apa-apa kelas duit Ada kan. attend untuk tengok untuk jumpa. Dulu tak banyak sangat. That's Dulu tak. why. Dulu was tak more banyak. or less Alah. you serve your sentence, you don't create problem for them, you have a good life. Itu macam. Understand. Now it's a bit different. Yes. Sekarang dah macam-macam Yeah. NGO datang nak support macam orang-orang Yellow Ribbon. Macam-macam Education semua. ada. Semua Okay, kalau cakap pasal education ni, aku believe M. Nasir masuk kira mendengar ya. 4. Tengah Okay, mendengar. letak I16 mendengar 4. Kau sekarang tanya dia apa dia punya highest qualification. Can we know your highest qualification kat dalam? Masuk metan mengenai 4 pun tak sampai. Tak tambah. Dahsyat. Sekarang apa highest qualification kau? Sekarang tak berapa baik lah. It's just O level dengan Alhamdulillah. diploma in digital. Ada? Kau ada? Dekat luar ada? Kau ada. Tak ada lah. Korang ada. Korang ada? Nanti Tak ada. bro babe. Ada lagi. Itu baru dua je. Okay lah, kira Baru ada dua. juga. Sabar, Ada ada lagi. baru dua. Ada lagi. Ada lagi. Tak. Then diploma is just WSQ diploma Okay je. Just. lah. Okey lah dia juga You say how diploma. humble. Humble. How humble dia. Ada kau ada? Just, tak ada. Ada? Tak ada Syah. Korang Kadang-kadang mana kita nak fikir benda yang baik Betul. yang datang tu, bukan yang kira buruk tau. Nampak buruk tapi adalah Allah datangkan dengan yang baik-baik insya-Allah. Itu especially untuk kita lah dilahirkan sebagai seorang Islam. Banyak perkara-perkara yang hikmah lah orang Hikmah panggil lah. kan. Ni ada sebalik. Sebalik yang orang suka judge ni. Banyak Sebenarnya lah kan. kebaikannya ada Makcik-makcik apa tu yang actually. suka judge ni kan. Kan. Makcik-makcik Tak, kau ada personal dengan makcik kau Okay, cakap dia. Okey. Nama. Jangan drag. Okey, Ah, saya jangan nak drag, tanya jangan Nasir drag. lagi. Okay, Layan Ayu Layan ni Ayu, episode. He said Focus. your mom after that pun meninggal kan? So My mum Before. meninggal in 2021 during COVID period. Oh, 21. dah lama. Okay, tadi kita dah tanya pasal arwah bapak. Kita tanya arwah mak when you get the news pula. Macam mana? Okay, so During sorry. During this point I think bila kau cakap dia meninggal tahun 2021, bermakna kau dah kira dah berubah banyak lah kan? Ya. Definitely right. So bila kau dengar news tu pula, macam mana kau punya feeling, perasaan tu? bagi mak pula is a bit different lah. Pasal I never really yeah. know her. Betul-betul tak kenal lah. If just jumpa, kalau jumpa pun kat luar 1-2 kali dah itu je. Itu pun jadi pasal tak ada makcik apa-apa. bawa pergi jumpa. Yeah. Faham. So but in 2018 kan, sebagai seorang anak, itu perasaan datang tu. Aku nak kenal aku punya mak. Aku betul-betul nak tahu orang dia macam mana. So I reach out lah, tanya khabar semua, and alhamdulillah they reply, and then that's when they came to visit me inside prison after so long tu. Dari first time? Yes, correct.
after so long in 2018 or 19 like that. Selama tu hanya your auntie je lah yang My auntie pun alhamdulillah bila dia tak sakit je dia datang. Abang saya datang, kakak saudara saya datang. Diorang yang datang. So then when she came to visit me, it language barrier lah, pasal mak saya tak pandai berbual Melayu. Okay. Cuma dia boleh buat English sikit-sikit je. Bagi saya pula berterabur kalau nak berbual India, hancur. So tak boleh berbual India, then I have to converse with her in English lah. So it was more or less just that short period of time when I get to know about her also. And then in 2020 she started to face cancer, and then 21 she passed away lah. Oh, because of cancer. Yes, cancer. Sebab kenapa aku tanya tahu, selalunya lah kebiasaannya kita dengar cerita-cerita macam orang masuk dalam ke apa, direction cerita dia akan more tu macam aku masuk dalam aku takut mengecewakan mak bapak aku. Tapi based on Nasir punya cerita, your relationship kira with your parents tak seberapa rapat seperti mana you and your auntie kan. Tapi sekarang pasal your auntie still ada. masih ada. Alhamdulillah. Tapi Dia tengah facing dia tengah punya sakit lah. Sakit, right. Okay lah, alhamdulillah. Tu ini kira kira best lah Nasir. Thank you lah. Kita It's like Tapi pengalaman tak ada- yang speechless lah, tak ada. speechless aku. Ini Allah kasih kira orang yang kuat lah. Ya, betul. Kira Allah nak kasih cubaan tu untuk orang-orang yang kira kuat. Yang dia pilih. Kenapa? Dia Ingat dah dia pilih. Satu kali tahu. jab Kena aku satu kali jab senang. Habis. Macam Betul gitu Kalau kat dalam kalau Tak adalah, tapi tak dapat jab lah. Kan aku nak cakap, baru nak cakap tu, aku nak tanya juga, kadang kau nak jab tu pakai jab apa? Betul lah. Kadang-kadang ini orang Allah kasih cubaan ni untuk orang-orang yang kuat lah. Macam aku tak tahu macam mana kalau aku kena macam gini. Betul lah. Engkau rasa macam tersisih tak dari segi connection, like maybe engkau ada feel rasa macam aku tak macam orang lain, kau mak bapak kira rapat, sayang kau, always ada dengan kau. Aku nak understand dari segi ni kira psychological punya side lah. Bila kau dalam kau punya hidup ni, kau banyak lebih spend time dengan your auntie yang act as a both bapa dan mama to you. Pada kau impact dia kalau nak compare dengan orang yang ada mak bapak ni yang normal ada anak problem ni, sama ke? Atau kau rasa diri kau lebih susah ke? Lebih challenge ke? I think it's a challenge for me because why no? I don't really feel itu kasih sayang. Bond kasih sayang tu lah. Because memang my auntie give that a lot to me, but kita masih cari mak bapak kita. Betul. Macam mana pun. Betul. Habis my father is not a talkative person, so dia pun tak pandai keluarkan emotion dia pada anak-anak dia lah. The cara is just kita kerja keras, kita dapat duit, kita hidup senang, itu je. So bila you ask me this kind of thing, aku tak tahu macam nak jawab. Pasal I don't really Dia tak tahu live apa that nak life. jawab, tapi kita rasa macam wondering, you know. Like how tough are you, Zak? You know, you have to go through. Your auntie married tak? Yeah, married. Dah ada anak juga? Yes, ada. How relationship anak auntie? Yes, very good. they are the one who always come and visit me. So dorang bila Masya saya Allah. Baik. membesar dengan dorang, it's almost like they are my family. Oh, okay. So sama age lebih kurang. Auntie No, they ni sebelah are older than me lah. Auntie sebelah your father lah. Ni kira Okay, auntie ni kira arwah bapak saya punya kakak lah. alah sebelah your father side okey lah kira. Bapak saya punya kakak maklum Maklum lah. Macam kita maklum. Kalau Pandai, dia pandai. yang paling tua lah. Kalau dia nombor paling tua. dua kan paling tua. Maklum lah saya cakap. Yelah, mana tahu bapak dia nombor 3, nombor 4. Jadi itu Arwah bapak saya is nombor 5. Ya. Okey lah. Oh, dia tahu. adik-beradik dulu ramai tau. Adik dulu ramai sah. Tak ada televisyen. Langgar jadi. Agak-agak. Langgar jadi. Tak ada televisyen. Sebab tu rumah nak ada banyakkan televisyen. Rumah nak ada banyakkan televisyen. Tak ada. Signal tak dapat, antena tak dapat. Tak ada lah. Tak ada lah mas. Sorry. Drag. Drag. Okay. Okay, insyaAllah. Thank you. Kau hampir 20 tahun kat dalam penjara kan. Jadi macam-macam penjara lah kira aku boleh cakap. Daripada Queenstown Riman, kau sampai A1, aku believe kau pergi belajar TMP Yes. Jadi tiga-tiga ni kan semua penjara sama lah Singapura kan. Tak ada banyak tak banyak apa beza. Dekat TMP tu aku dengar kira macam lagi bebas
Kira macam more kau TMP tu apa, sorry? Okay. Tanah kita- Merah Prison. Tanah Tanah Merah Merah Prison. Yeah. A1? A1 cluster It's lah. cluster A. Oh, lah. cluster A. Changi prison lah. Sana. Faham. Faham? Saya tahu. Saya tanya Siapa sebab saya tak tahu. Main-main lah. Faham. Try lah masuk. Okay. Saya nak dengan Nasir berbual. Diam. Layan ayo. Okay. So we have different clusters lah. Cluster A, cluster B dengan cluster C, which is Tanah Merah itself. Cluster A, why we say it's a bit more stricter is because a lot of people yang sentence jauh-jauh duduk sana. So Okay. it's a bit more tighter lah kat sana. So sana tak berapa freedom, but ada jugalah kebaikan dia. Macam how to say, kadang-kadang officer dia tahu kita what is the situation we are facing. They do not pressurize us so much. But in Tanah Merah pula, the freedom is there because why? You are going there to study. It is considered a prison school lah kat sana. Prison school. So when you go there, you have a lot more access to buku. You are in a mixed cell, jumpa kawan-kawan, dapat berbual dalam bilik apa semua, dah tak macam bilik seorang berbual seorang je. Then you have outside interaction. Kita jumpa cikgu, so cikgu akan berbual dengan kita. You know, it's like almost a normal school but still behind bars. Faham. So means kat Tanah Merah tu lah yang you dapat O level. Yes, correct. Dapat diploma. Okay, kau cakap pasal behind bars kan. Kau cakap pasal behind bars. Tadi aku ada fikir satu Kau jauh sikit mic tu. Sorry. Mic tu kat luar. Berapa kali dah cakap? Main. Okay. Macam game semua so far. Kalau kau cakap ni kamu tanya kau cakap ni sekarang kita boleh delete. Kita boleh edit. Dia cakap je yang edit aku. Sekejap, take 5. Take five. Saus. Okay, kau pasal tadi cakap pasal behind bar. Kita ada satu komitmen macam kira kat dalam ni bila orang-orang Islam dekat dalam penjara ni yang paling meriah sekali. Prison pun cakap, kita prisoner pun cakap ada meriah punya time. Aku believe tu Ramadan. Bukan aku cakap Singapura je, seluruh dunia punya prisoner dekat bulan Ramadan ni. Sebab tu Ramadan ni Paling emotional lah. Emotional is one thing. Tapi kita meraihkan Happening kat luar pun kau tak buat macam ni. Jadi aku tak banyak cakap pasal aku Ramadan pun ada pergi, ada kat Singapura, ada kat dalam, ada kat luar. Aku lebih Arif M. Nasir, silakan bila Ramadan kau lalui tu apa first Ramadan yang kau lalui, and bila kau dapat rasa nikmat dia, macam mana kau share lah pasal Ramadan. Actually first Ramadan was like 2 months after my arrest. 2 months. Oh masih riman lah, Masih riman. So that time I told you lah, the state kira macam confusion mistake kan. Tak rasa sangat lah. Dah sentence, orang tua dah tak ada. You feel the pain lah. Jauh saya daripada family. Bila nak spend lagi kan Ramadan dengan orang. You start to question yourself tau. Then tapi you make it more happier for yourself knowing that there are other people around you. Yes. So the best thing is apa tau, bila Ramadan sampai, budak-budak kat dalam ni semua kira satu hati Melayu. Kita punya orang Islam semua satu hati. So bila datang hari raya kan, macam wah okay, semua meriah sama-sama. Pasal I think that they know we are all far away from kita punya family kan. So we are like our own family members itself. Faham. Ramadan tu Question. Aku nak tahu je. Okay, regardless of kesilapan ataupun jenayah yang berbeza ni, bila jumpa tu kan, bila korang jumpa kat dalam tu, you night as one ke atau hari raya punya time alhamdulillah ya. Tak kira macam kau mana punya dia mana. semua kira. Ada jugalah. Tak tahu. Tapi majority will feel macam apa kau buat tapi semua. kita tak mau bawa pasal negatif dia lah. Kita aku nak tahu tu. I want to know the positif yang nikmat dia. Okay hari-hari pukul ni dah dalam 6.30 6.40. Tapi hari-hari pukul 4 barang sahur jatuh boy. Barang sahur. Sahur dia apa sahur? Macam-macam time aku ada beza, ada tahun ni lah barang ni, ada tahun
patty. Kau jumpa patty, aku beli jumpa patty, jumpa telur goreng, jumpa telur rebus. Ada hari-hari dapat Milo kotak. Nikmat ya Asia. Bangsa lain tak dapat je. Kau tahu Pasal kita yang puasa apa. Tapi semua abang sekorang kira unite lah kan. Kira rasa happy Ini kenapa ada yang sponsor-sponsor yang masuk Wallahualam, aku tak tahu ada. Ini yes, we Should believe be lah, that kan? they have do sponsors for Faham. the foods lah. Ya, understand. Faham. So ni talk about Ramadan lah kan. Kau tahu about Ramadan kat dalam dia punya atmosphere dia best. Nak tunggulah. Complete bro, puasa dalam. Jangan cakap complete. Tak complete. Khatam lah Sia. Kalau tak complete kena sebat ke apa tak ada. Tanya je. Ni ada aku tak nak puasa lah gitu. Ada lah, ada boleh. boleh. Ada lah, Ada. buat-buat. Ada Ada juga. tahu. Ada juga. Ada. Nama Aku tak puasa gitu. Ada Ada. lah. Kita kat dalam kau tak puasa tak ada. Dekat dalam tak ada orang nak judge kita pasal agama Ya, ni. ya, ya. Tapi kalau korang berpuasa, diorang takkan bagi makan tengah hari semua kan? Tak ada lah. Tak ada lah kan? Terus Tapi sampai dah plate ke kita tu special plate lah. Special plate Masakan dia sedap. special Sedap edition sikit lah. untuk Ramadan. Tapi kalau nak cakap prison Malaysia, tak pun cakap jauh-jauh lah. Cakap lah Malaysia. Prison. Cakap. Betul, boleh. Takut. Takut. Anwar Ibrahim atas surah. Surah. Prison ada country lah. Ada country. Tak pun cakap, kita cakap ni negara jiran kita je. Okay. Sedih. Kenapa? Dua orang datang Singapura. Bang, ni prison ke hotel bang? Apa? Sorry, chalet bang. Chile. Chalet bang. Bang, bersih bang. Toilet kita bersih. Faham. Lepas tu kita punya warden berbual baik je. Mana ada pukul-pukul lagi, zaman bila nak pukul? Betul. Dah tak ada. Toilet bersih, orang lain bersihkan, korang bersihkan. Kalau orang lain dah bersihkan, kalau orang lain dah bersihkan, Bagus itu soalan. bukan prison. Itu bukan prison. Itu dah bukan prison. Kalau orang lain bersihkan, Kotor semua. Lap. lah. Sure lah. Tekan bel lah. Sir, my toilet dirty. Takkan warden bersihkan dah. Main-main lah. Aku nak tahu juga. So Tak. kena bersihkan. Maksudnya Okay. tak ada cleaner lah. Tak ada. Korang. Kita bersihkan. Kita sendiri lah bersihkan. Okay, faham. Kita Dia, bersihkan. kita punya rutin macam mana tau. Bangun pagi. Rutin. Okay. Bangun pagi buang sampah terus cuci sendiri. Buang sampah tu apa maksud dia? Buang sampah tu apa maksud dia? Buang sampah. Bukan. Perak. Berak. Yes. Faham. Sure lah. Untuk kita ni kira question mark all the way. Buang sampah. Buang sampah betul. Sampah ni. Pergi buang sampah. Macam kau nak buka Bukan. sekejap dia punya sel, kita buang sampah kat luar dulu tu masuk je Tak gitu. ada lah. Kan? Tak ada lah. Buang sampah tu kira sampah ni lah. berak. Berak. Faham. Jadi bila Ramadan tu lah, baru rasa dia punya gembira lah. Tu satu bulan tu lah, boleh aku cakap, boleh tak aku cakap, time tu cepat lah. Yes. Correct. You sure. One Pasal we have macam kita bikin benda Macam-macam lah. baik tidur ke, membaca Al-Quran ke, kita keluar kita berbual dengan orang. Dan ada orang betul dah nak masuk lagi 1 minggu 2 minggu hari raya kan. Lagu raya diorang dah start menyanyi lah. Alah ada orang. Bo, lirik ada bo, pas. Minta lirik ah. Instrumen ketuk gel punya besi ke apa tak ada. Mak, ada lah. Tak, aku banyak tengok drama lah. Dia ketuk-ketuk kan. Tak ada keyboard lah. Hari raya Keyboard lah, diorang gitu. ketuk keyboard. Buat main Toyogo box. keyboard. Ada keyboard. Kickbox. Keyboard. Toyogo box. Toyogo box besar. Drama. Drama. Buat drum. Faham. Tapi feel lah Yeah. Feel. Yalah. Feel. Tu untuk aku Ramadan tu. Yang feel kena suara sedapnya. Kalau yang tak sedap zip lah siap. Kau sound. Terpaksa. Bo, rosak Lama satu telinga. Berdengung. Berdengung, Bo. Dah lah tengah puasa. Bo, tak ada apa-apa zip lah bo. Ada tak sedap bo. Cakap direct bo. Awak imagine kat dalam orang pakai this kind of language Dah lah, that's why. Kalau kita kat luar dengar kekek sia. Betul sia. Kira no hard feeling zip lah bro. Macam gitu lah. Macam itu lah. Funny sia. Serius lah. Okay lah. Very good experience lah kira. Itu kira pasal Ramadan apa lagi nak tanya? Puasa rutin orang pun gitu je. Rasa pun Okay, masa bila dia cakap, cepat. tadi Nasir cakap kan, tadi Nasir ada cakap yang dia baru start, dia belum dapat rasa betul-betul dia punya impact. Boleh tak kau cerita dengan kita dekat Cahayu Podcast ni, part mana yang which
bila masa time bila tu baru kau rasa aku rasa Kira kau dah boleh accept boleh benda tu. accept Nak berubah. nak berubah atau macam aku keluar ni mesti kau ada goals apa. Aku nak kena bikin sesuatu, aku nak kena hidup balik tau. Ni ibarat dia macam hidup mati semula Betul tak? Boleh Jamaah Abdillah, Jamaah Abdillah. Tak betul tak? Ni hidup mati semula lah. Lagu. Mati hidup semula. Bukan mati hidup mati semula. Bukan. Kau dah hidup mati semula. Kau dah hidup, lepas tu kau mati semula. Itu Dah, next week kita punya jenazah. Okay. Mati hidup semula. Mati hidup semula. Jadi bila part mana tu part mana tu kau ada rasa macam tu betul-betul aku kia. Kadang-kadang betul orang cakap bila tengah budak lagi apa. Betul lah, tak kisah apa nak jadi lah. Okay, maybe kau boleh bilang tahun bila lah, after Bukan 5 tahu lah years apa ke? bila time tu bila kau datang to feel tu macam betul-betul so aku I need to improve myself lah. Bila? Ini didn't came just like that lah. kan? I think it was more or less I feel so down myself. Aku rasa aku nak mati. Aku dah tak nak bangun kau boleh. Hari-hari aku bangun, aku cakap besok kau aku nak mati lah. Aku tak nak bangun lagi lah. Pasal aku tak nak hadap ni hidup saya. Siapa nak duduk ni macam lama. Susah saya hidup gini. Dengan bapak dah tak ada. Habis waktu tu my family was the one who faced all the pressure tau outside. Yalah, Because of what I did kan. Kau faham? So hari-hari bangun aku cakap mati aku tak nak bangun lagi, bagus lah saya. Pasal it's so hard for me. But then every day you keep waking up, then you start to realise tau, ada sesuatu that Tuhan nak kau sedar. Dia kasih kau bangun, maknanya dia nak kau bikin sesuatu untuk diri kau sendiri. Betul. And then it just like, okay lah sampai bila aku nak hidup gini kan. Then the reality start to set in. Okay, never mind lah. This time round I want to do better myself. Memang kita keluar sel, kita hari-hari ketawa semua. Kat dalam bilik macam mana kita rasa kita pun tak tahu. Tak ada orang tahu pun apa kita bikin dalam bilik. So bangunkan diri, I just okay lah, dekatkan. Tak apalah, kita just go with the flow. I don't want to think about outside for now. I just want to try and improve myself. Ya, there are times when I feel like, okay lah, aku harap-harap lagi 10 tahun aku dapat keluar. Aku harap lagi 11 tahun aku dapat keluar. Gitu feeling ada. Tapi tak jadi. So terpaksa apa tau, okay, tak apalah, we look forward to next year, we look forward to another 5 years. Jadi kenapa dia cakap dia nak tunggu lagi tu 10 tahun? Okay, dia TPP, President Pardon. Okay, aku tak tahu, aku tak pernah TPP President Pardon. Macam mana tu? President Pardon. Dia kira panjang tu apa? It's called the President's Pleasure lah actually. It was changed already. President Pleasure. Why they say that is that when President rasa dia nak sign, dia sign lah. Dia kasi kau keluar. So okay, the sentence is 20 tahun. No, there is no date. Tak ada date. Tak ada date. Kau bayangkan lah, tak ada date keluar. Kau nak kena tunggu hari-hari. Kau doa. Kira macam aku, kalau aku, ya Allah, bila lah Presiden nak ampunkan Kau dia. masukkan next year ada tak surat. ada date. Maksudnya bila dah jatuh sentence, diorang tak cakap Tak ada. berapa tahun Tak yang kau ada, dia tak akan. ada, tak ada. Allah. So kau living tak tahu Lagi pressure je. bila lagi berapa tahun, lagi berapa tahun kan? Sebab tu dia cakap every morning dia bangun, baik aku mati. Bila aku nak tahu. Okay, dia ada review kan? Ya, ada. Okay, every year ke atau macam mana? It used to be every 4 years lah. Oh, okay. So every 4 years after your progress inside prison, they will review, see how your mental state is, what is your progress inside prison, have you done better than before, ada gaduh ke, ada bikin benda menepek ke, ada makan ubat ke, all this goes into consideration. Your family members, how are they supporting you so far and everything. Yes. Okay, tadi kau cakap tak jatuh, tak tahu berapa tahun sentence So kau ada hak untuk tanya diorang Tak ada lah. berapa tahun. So Kau tanya pun tak ada answer lah. Tak ada answer. Yeah. Because like I said, bila Presiden cakap dia nak sign, dia sign. Dia kasih kau keluar. tapi kau tahu berapa tahun kau akan ada di dalam, ataupun kau main Kita agak-agak ke? boleh agak-agak daripada orang-orang yang pernah serve di pernah. sentence lah. So Alhamdulillah kita nampak orang yang keluar daripada penjara serving di sentence is like 13 years 4 months. Kau roughly dah dengar tu. So there was a gauge lah. Kat sana diorang kira dah macam itu margin for you know. Okay, sampai ni time je aku tahu Alhamdulillah aku punya time pun dah sampai. Faham. Ya. At least lah. Tapi dia lebih daripada 13 tahun lah. Jadi tak pressure ke budak ni? That cycle dah over. Yeah, Kau nak feel So lagi. yeah, when you reach that state kan,
Asal aku time tak sampai-sampai ni Apa aku bikin salah kat dalam penjara ni So you start to question yourself also. Kalau aku tengok movie, diorang dah review tu, on the spot dia macam chop bilang kau. So it's not like that lah. Itu After movie. review, Itu movie. kira aku nak tanya bro. Itu movie. So lepas kau dah review tu semua everything, how long nak tunggu the next kira dia punya jawapan dia. Lepas tu nanti next review another 4 year. Okay, so I had one of the reviews that was rejected. I received the peer rejection was like after the 9 months or something. Then the reply came back. Yeah. Okey, kita dah tahu. Aku cakap betul lah, otak aku tak boleh. Tak ada, okey, kita dah dengar dia cakap pasal dia nak tunggu dia punya, bila dia nak release, bila nak, kita dah tahu kan dia punya rasa, dia punya depression, dia punya apa. Jadi kita dah dengar dia punya bad side lah, kira kan bad. Sekarang kita nak dengar part kau dapat tahu Muhammad Nasir, sorry. Orang takkan Horden kau pakai kau Nasir. Nasir satu lagu. Nasir, ada chance tau. Yeah. Okay, kau boleh share tak dengan aku? Itu barang macam mana siapa tu kau dapat? Okay, kau share. So Kau Kau dapat tulis. itu okay. So Lari bogil lu. mungkin busy terus tak keluar. Best satu tu lari masih untuk dia lah, untuk dia. Okay, can share? Kalau 7 tahun yang lepas kalau jadi kan, itu baru betul lah dari bogel lah. Oh, betul lah. Betul lah. Tapi but because I faced the rejection already so many time kan, I got myself. So this time around dia cakap, okay, maybe you have a chance kan. Saya okay lah. Oh, dia cakap gitu je. Pasal Every voice dia akan cakap gitu juga. yeah, because every time they say got chance tapi tak jadi. dia tak nampak hope lah. Dia cakap siapa nak okay, ni taruh kalau harapan ada ni? lah, tak ada sudah. Jadi kau tak ada put hope lah kat situ. Exactly. Tapi bila hari kau nak tahu tak yang kau nak keluar tu, Itu macam mana? Like a few months few before. months ke tak? One day before. Serious lah. Yeah, exactly. But there was preparation in between already lah. Macam ni apa preparation, macam kau dia agak-agak asal dia ni buat macam ni, asal officer ni nak Macam interview lain aku lain Mesti ada Ada interview terlebih punya. Correct. Kan? So that's when kita pay psychologist semua datang interview kita. Tiba-tiba lah. Family members pun kena interview. So the signs was already there lah. But still kau got lah. Yeah, I still got myself because I don't want to macam Emotional. bukan cakap emotional. Tak nak over excited. Okay, faham. Takut news dia break. Sorry, cancel. Sial Lagi. Bukan tu. Sekali takut heart attack tak sempat keluar nombor. betul. Terlampau happy je. Satu hari nak tanya. Yang kira yang dapat pengampunan tu kan, surat ke apa-apa kan, berapa orang sekali dapat ke macam ni? Tak faham. Tak tahu aku. Oh, dia tak ada ikut kotak. Kotak. Suka hati lah, pleasure, president pleasure. Berapa orang dia nak bagi, dia bagilah. Tu presiden birthday ke apa dia orang kasi? No. Ini bukan maharaja. Bukan macam betul. Tak, ada country. Ada dengar macam gitu. Ada birthday Singapore raja-raja, birthday ke diorang akan apa ke? sign berapa orang keluar. Betul. Ni aku rasa sebab tu aku tanya birthday Macam presiden konon birthday ada dia. kotak-kotak ke, aku tak tahu lah. Itu kira kita pejiran pendengar. Mana. Kau direct sangat. Dia selamat Malaysia. Tak boleh tak? Jiran. Ada gitu. Tengok. Okey, dia cakap okey. Dia cakap satu hari sebelum dia nak keluar tu dia baru dapat tu. Macam mana Itu confirm tu dah kira confirm Dia dah minta Alhamdulillah. kami property Dah semua. confirm tapi tetap tidur weh. Apa nak pergi lagi? Dah keluar kan besok. Okay dah keluar tidur sudah lah. Yalah dah. Itu je. Pasal dia dah season. Dia dah season. So itu tu harapan dah tak ada sangat lah untuk ni. Pasal dah dengan berumur 35 tahun takkan nak macam budak-budak saya beri. Faham. Bila kau keluar tu Dia feeling yang nak apa tahu, bila buka gate, Tak ada, apa yang dia buka pintu bila kita dah face kat luar tu. Itu movie. It's lain. Itu movie. Movie. Ni tak buka pintu. Macam Malik Dia dah di bawah. Malik. habis Ni influence. Siapa yang ambil? Islam aku. Ada orang kat luar. Sama macam bro. Cuti panjang sudah Dia habis macam bro. Jai macam gitu kan. Si Zizan ambil kan macam gitu. Itu movie. Okay. So Jadi pasal dia dah cakap kalau 7 tahun lepas dia dapat keluar macam hari yang 7 tahun lepas tu, Dari dia dah lari lah dah lain lah. baik. Tapi dia dah rasa macam
Betul ke aku boleh keluar, betul ke aku. Jadi dia start apa tau, tak nak put hope. Aku faham. Jadi kalau tak nak put hope ni, kau dekat Araro dah nak confirm nak keluar tau. Ni Araro kira register office. Apa barang kau, IC kau semua dah pulang Ada apa barang Zat? IC. Dah belasan tahun apa barang kau collect? Barang lama lah semua. Apa? Wallet lama. Bilabong. Serius? Of course lah. Itu Confirm. bilang. Betul. Memang tak. Habis jam ada swatch ada. ke? Jam Tak ada. tak ada. Apa lagi barang? Baju lama ada. Pager Handphone ke tak pager? Tak ada pager, pager. Syed. Pager belum ada. Ada pager. Ada lah. Tu zaman bila tahun 90-an saya Belum. Tapi bila kau dah sampai Araro tu kira confirm apa? Apa? Tu dah kira macam-macam otak kau dah start main antenna luar, dah start. Okay lah. Aku pun tengah tunggu juga siapa kat luar ni kan. Siapa datang ambil aku kan. Tapi masalahnya is because last minute sangat kan. Family members pun tak dapat ambil off. Kau keluar sendiri. Yang datang kakak saudara dengan anak saudara. Okey, alhamdulillah ada juga orang sambut. Ada orang sambut lah. Orang sambut. Kau And was that the longest hug? Bila kau tak lah. tak Actually ada. during inside prison pun kita Dah jumpa. Permisi, orang ada permisi. Orang ada permisi. So balik first destination pergi mana Balik rumah Kena balik rumah dulu lah. Balik rumah terus awkward ke Kena mandi bunga. Tapi 18 tahun around nak 20 years lah cakap. Singapore kau punya time belum ada zaman WhatsApp lagi kan? Belum ada WhatsApp. Aku masih pakai Nokia 6210 tak salah. Oh girl. Okey, pasal aku percaya pasal dia dekat dalam dia kira buat audio ni apa barang ni semua. Kira dia gadget untuk dia tak ada apa-apa lah. Oh, is it? Tak lah. Pasal jadi kau Patut tadi dia cakap test 1 2 test. who say? They say. Wait. Dia yang choose untuk masuk bahagian audio-audio ke apa? I tried to apply for that lah. Oh, okay. Alhamdulillah dapat lah. Pasal actually my kind of sentence itu kerja semua susah nak dapat. Because the security risk lah. Faham. Yes. So yeah. Kau kerja dekat dalam apa kerja kau dah pernah bikin? Pernah kerja bikin buku Formica, tampal-tampal Formica. Lepas tu electrical wiring where we do your electrical panel, DB panel semua. Tu pasal banyak Semua MRT. skill lah, skill. Tu pasal that time MRT semua banyak breakdown. Kau cocok je wire tu. Cocok. Okey, jadi kau dah banyak kerja kat dalam. tak banyak. Tak banyak. lah. Okey, Tak banyak. total kau bawa keluar berapa? Tak banyak lah bro. 7 je. 7,000. Apa tu? Gaji lah. Gaji. Gaji Total bawa keluar. baik mana gaji, mana government kasih duit semua simpan. Oh, dah campur tak banyak. Tak banyak. 7,000. Ni maksudnya apa? Dari first Tapi kau ada hantar rumah. first day. Ada. Oh, no, okeylah ada. hantar rumah. Duit 7,000 dari mana? Kerja lah kat dalam. Kerja. Daripada government kasih duit semua saving lah. Your whole life dekat dalam tu Ya. 7 je. 7 je. 7 je lah. Pasal kalau Lain bagaimana? Tak, dia ada hantar rumah. Yes. Kita Oh, pernah, ada lah. pernah hantar rumah duit untuk family members semua. Kalau tak maybe dia sampai 10 So ke apa. you give to the auntie like your auntie lah. Okeylah. Jadi bila dia dah keluar tu, dia dah nampak dunia kat luar. Dia dah ada pegang handphone. Kau ada rasa tak perbezaan sekarang dengan 20 tahun lepas? Apa perbezaan dia? Perbezaan is just technology itself Yeah. lah. Tapi when you see the building is like all the same. Orang pun tetap sama juga. Sama Perangai semua masih sama. Sama juga. Semua sama. So for me I had to start back from zero lah. Betul. Okay. Tak ada benda, tak ada apa semua. Okey, aku faham. Jadi bila kau dah kat luar, kau mesti ada kawan-kawan yang 20 tahun lepas tu. Ada tak diorang masih judge kau macam jangan dekat dengan Nasir Syal. Ada jangan tak payah layan lah. Kau try call kau punya. Aku baru keluar. Yang ni yang kira kau kira kawan kau tau. Yang kira tak masuk semua. Kira macam kau nak call diorang ada cakap aku busy nanti aku call balik ke atau diorang tak layan kau terus ke? Alhamdulillah tak lah. Ada satu kawan daripada kecil punya time, dia masih lagi contact dengan saya actually. Alhamdulillah. Baguslah. Yes. Syukur. So I Tu am brother brotherhood lah. Brotherhood lah. kawan perempuan. Alhamdulillah lah, dia sampai sekarang pun kira dah kahwin. Dia punya suami pun my friend. Daripada kecil semua. Ya, so Bless lah. ya. Bless lah. Serius lah. Takkan nasib dia je kena tu tak. Boleh biul sah, betul tak? Allah tu Maha Adil sah. Betul tak?
Takkan dia asyik dia je habis lah. I think itu pasal kita dengar terms Allah takkan uji lebih daripada kemampuan. So at his position pun bila dia cerita kat dalam kan berapa lama dia punya, pada aku akan mental macam tak boleh saya dengar benda tu. Itu dia dapat go through. I think is one of the strength yang Allah uji dia. Ternyata dia tahan lah. Alhamdulillah lah. Fair lah. Allah Maha Adil lah. Betul. Cantik lah. Jadi kalau kau ada kesempatan ni kan, kau nak kasih apa kata-kata yang kira bukan nasihat lah, just cakap lah kepada budak-budak yang kira BBNU, budak-budak baru nak up ni kat luar kan. Budak tu BBNU ni apa kau macam just cakap lah. Bukan nak cakap nasihat lah, diorang pun bukan nak dengar kita bernasihat. Aku pun nak backup budak-budak baru nak up. Kita yang that time orang nasihat kita pun kita tak nak dengar. Ni kita just format shooting kita tapi cakap. tak semua dengar 10 orang. Tak semua dengar. Dapat satu kita dapat selamatkan. Bukan dapat selamat, kita dapat share tu barang. Dah alhamdulillah. That is true lah. Boleh. Okay. Yeah. Nasihat tu tak adalah. Tetapi all I can say is that ambil pengalaman hidup lain orang ni sebagai satu pengajaran bagi kita. Betul. So daripada sana, when you hear about me, you see what I have gone through, you have heard what I have lost and everything. Do you wish to want to go through that? You ask yourself that question lah. If you wish you want to go through that, then go ahead with the path that you want to choose. But if you do not want to go through that, might as well start something better for yourself lah. Pergi cari duit, belajar tinggi-tinggi, jadi seseorang yang terkenal dalam dunia for something that is good instead. Why want to do the bad things and be known notoriously? Bila orang menyumpah kita tau, bila orang betul. at first let me be honest with you all lah. I actually didn't really want to share myself about myself and everything because why I feel that takut nanti orang cakap apa tau, dia ni nak membesar-besarkan cerita dia pula. But I want, if I can just with my story I can touch certain people and help them, I would do it lah. Betul. Kita pun rasa Macam certain orang akan fikir macam alamak dia ni cerita tu confirm bangga keriak ke kau dah buat closer kan macam Tapi itulah. siang-siang kita dah cakap. Kita dah cakap ni, kita dah disclaimer, kita tak ada nak cakap pasal gangster, kita tak nak bangga-bangga pasal baju, kita tak nak bangga-bangga buka aib, kita tak ada nak cakap pasal orang ketiga yang lain, side pun tak ada. Kita nak share how the journey M. Nasir jalan selepas dia dihukum. And kita pun dapat rasa tau macam mana kita, walaupun dia tak duduk tempat dia, tapi kita dapat rasa lah perjalanan dia tu payah. betul. Tak semua orang rasa. So korang jangan lupa kita siapkan Instagram Nasir kalau korang nak nak get in touch lah kan, boleh kan Nasir kan. Kalau you know anyone outside there, maybe through kita punya podcast ni get this information, nak tahu lebih lanjut tentang brother kita M. Nasir ni, korang boleh check dia punya IG kat bawah ni. Then insyaAllah lah, definitely aku rasa pun zaman sekarang dah kalau nak talk pasal tengok wayang kan, cerita dia macam buat-buat lah kan. Tapi aku believe even before diorang nak keluar ke, diorang kat dalam tu mesti banyak support system, betul tak? Support system that after that equipkan, because kau tengok kan certain orang kan macam keluar je nanti takut lah stigma masyarakat, macam mana masyarakat nak judge kau. I think diorang dah equip dah kat luar how diorang nak react lah, accept. Kita nak kena accept. We have to accept the fact. Betul kan. So the only thing that can make this journey kira better untuk kita as masyarakat, tak kira lah orang tu duduk dalam ke luar ke, is kita hear out dorang punya cerita kan. Kita faham dorang punya situation kat dalam macam mana. Then why the negativity? Tak perlu. Kita perlu positif, because we sendiri, kita ada anak, kita ada adik-beradik, kita tak tahu nasib kita apa lah, senang cakap. So by the time kau mengata orang about negativity, tentang orang punya buruk gini, kita takut benda tu bounce back kat diri kita. So this is what we want. Kita nak benda yang positif supaya everyone can like understand each other. So akulah. That is why I actually, if you all, I know you all know right, I started my own, consider podcast lah, Lepak betul, but it's a Lepak Talks lah. The first person that I interview was the person Follow Lepak Talks. The first person that I interview was a person I know inside prison school. Orang dia memang dahsyat dulu, dia punya cerita panas gila. Tetapi apa yang bikin dia jadi seseorang
yang sekarang dia dah berubah gitu, dia dah boleh jadi how to say, he's a successful person right now. Dengan the past that he went through, how come he can become success? That was why I did that podcast. I wanted people to focus more on the positivity of the person who has fallen before. Betul. I want them to understand that the past is not what defines us. Betul. Betul. It's what we do in the future, the present that we are bringing, kita building ourselves up. That was my intention of creating that podcast itself also. Nice. Yeah. Actually Allah tak pandang pada permulaan kita, dia akan pandang pada pengakhiran Yeah. kita. Ujung kita. Dahsyat. Tepuk sikit. Sorry, I nak tanya something. Ni tak tahu out of topic ke tidak. Ada sebatan tak? Bagi saya tak ada dia. Ada? Tak ada. Dia punya tak ada. Tak, engkau ada? Pernah? Takkan nak cakap sini. Betul tak? Betul tak? I nak tahu ada. dia rasa. Satu Aku pernah- sebatan tu sakit. Okey, kalau nak cakap sebab Orang kalau cakap pasal kena langgar basikal gitu. adalah ni kalau nak cakap okey kita dah pasal dah berbual ini aku dah Aku share. nak tahu je. Aku pernah kena rotan lah kan. Okey. Kau tak rasa apa-apa ke kena sebab? Sakit lah siap. Mana? Boy tahan nafas boy, tahan nafas. Ni ni. Aku kena okey tu. Ya. Sini atas. Sekolah punya. Sekolah Sekolah ni punya. lain. Sekolah Apa? tak, Rotan? Tali pinggang? Rotan lah, rotan betul lah, rotan panjang. Oi. Dia Itu nak pergi tu pancing. rotan. Tapi yang aku kena rotan tu, dia punya yang tukang rotan tu dia kena badan dia besar, dia tinggi daripada aku, badan dia besar, arm dia kira dia pakai baju ketat tu, arm dia nampak cantik. Dia kira complete. Ambol lah. Dia semua nampak, semua dia pergi sini 3 kali aku. Aduh. Kau ingat kau agak tak sampai kat buntut aku tak koyak. Dia tak bunyi gitu. Oh, macam gitu kan? Pasal apa? Dia ada feedback apa? Tak ada. Ni bilik kosong. Kosong lah, takkan orang lain ada. Kau bayangkan tu rotan belum sampai. Daging pula tebal kena anak kau. Aduh. Dah lah, tapi itu rotan Yes. is a different thing. Baik kena rotan daripada kau duduk. Ya, penjara, exactly. betul. Ha? Really? Ya. Kau tanya dia, okey Nasir, aku tanya kau. Kalau kau dapat choose kena rotan 24, potong 24 bulan. Ambil. 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 Really? Sakit tu, yes, sakit. Yes, Tapi sakit. sekejap je. Gila. Daripada kita duduk sakit tu, kepala otak lagi pening. Pening lah, betul lah. Oh, okey. Maksudnya Banyak orang akan cakap bertanda tak belakang tu semua? Tak. Salah soalan. Dia makin Berdarah-darah. putih. Ya, tanda. Tanda saya. Darah. Sorry soalan. Tapi Tak ada kalau ni, pasal mesti kita nak tahu okey sangat Nasir tau. lagi banyaklah dia nampak kan. Aku pun pernah lalui lepas kena rotan mesti orang cakap, macam balik dah balik. Jalan mesti nak sasar. Tapi besok pagi tak keluar bilik. Terbaring. Tak ada nak Dia nak kira- berak. Nak berak sial. Baring asal baring Tiara. Baru aku nak tanya, Tiara all the way lah. Berapa tahun tu? Tapi tak lah. Sebulan Dia 3-4 hari. Tapi nak muka, kadang-kadang nak muka. Aku pernah kena lagi satu kali. Aku banyak kali kena rotan. Tapi lagi satu kali tu, ada satu kali tu, dah kira aku dah dewasa sikit lah kan. Nak muka ambil pasal. Sat-sat Duduk. Tahan je. Muka kan gitu lah. Sakit. Mereka sepak. Bob, okey Bob. Tak ada apa-apa lah. Dalam tu tak ada apa-apa. Banyak ke tak ada apa-apa. Rabak Asyal. Jadi kelakar Tak ada sakit Asyal. Disibut. Tapi rabak. Sial lah. Dulu diorang ada sapu kau ubat. Tapi aku tak. Baru aku nak tanya, diorang Diorang jual cakap sapu kau ubat. Tak apa nak pergi kawan, nak pergi pegang apa betul. Sial disibut. Kau sapu sendiri lah Sial. Sini kau sapu kan? Tak payah. Serap. Macam kalau dia sapu. Tapi tak lah, kawan-kawan kita Alhamdulillah. Kawan kita banyak orang tolong lah. Sure lah aku punya imagination dah jauh. Alhamdulillah. Tikot tak ada rotan. Baik, Alhamdulillah so far. Tapi ni rotan ini pun tak ada mana. Apa kira prison punya caning pun tak ada. Okay, Alhamdulillah bagus lah. Syukur Alhamdulillah. Bagus lah. Tapi ada pengisafan Raihan? Nak insaf 8 kali je. Cerita kau lain lah. Kita lagi. 8 kali nak tunggu dia insaf kan. Kalau 8 kali. Game lah. Okay. So Nasir, aku nak tanya maybe tak tahu kau nak shout out ke tak lah. Who are the individuals time kau kat dalam tu yang jadi kau punya macam support yang kira yang kuat? Is there like
tak tahu aku just cakap je ada organisation ke, ada this two particular person ke, this one person ke yang always bagi kau Support semangat lah. Semangat. Ada siapa-siapa tak? Ada lah actually banyak. Banyak. So Because apa yang kau boleh share? kita punya my kind of perjalanan is different kan. So they have that empathy. Alhamdulillah. Kawan-kawan pun semua. Yang siapa kita jumpa kat dalam semua kan. Diorang ada itu empathy, diorang selalu doakan kita terbaik lah. Baik kawan kita, baik orang yang kita jumpa macam psikologis ke apa-apa, baik prison warden pun. Yes, diorang support banyak. Yes. So I think is everyone lah, to everyone is Everyone, So senang cakap kat dalam ni job well done lah. Kira government kira buat is a good thing untuk. There are still things to be perfect. Okay. But Yeah. Alhamdulillah, yes. Pandai At the end kau. of the day is- Pandai kau susun ayat Yes. No lah, I think Takut macam tak boleh apa-apa. no lah yang Power. macam sabar. Ayu berbual Ayu. Okay. Taklah Singapore punya support I think is good lah daripada mungkin ada country Because lah. it progress already. Yeah. Daripada dulu tak ada support. That's why. Yes. Sekarang Now, dah macam-macam Alhamdulillah, support daripada. betul. Sedangkan kita yang kat luar pun apa lagi kat dalam kan. InsyaAllah lah macam-macam support lah. Pasal diorang kalau boleh Good dah. Try lah bikin ringan-ringan punya 37 lah. Jangan. Aku nampak ni. Aku campak Bini aku dekat kat sini kau suruh aku buat. Alamak. Pergi bawah je. Bawah angkat kotak air kotak. Kau jangan ajar yang muka-muka. Okay. Sorry. PM tepi. PM tepi. Jangan merasa. Tapi pengalaman dia kita punya visual ni lain sebab kita tak pernah rasa kat dalam. So bila korang cerita ni Tapi kalau kau nak try Mawar potong. Tak ada, bukan. Bukan. Okay. Okay. Mawa community dia ada. You go to Mawa Kita pernah community. dengar Mawa. Yes. Maria Oh, from Maria. Yeah. Okay. So you go there, they have a cell setting for you. Oh. Kalau you really want to try that. Rasa macam Tapi Macam try kita tak betulnya. Tak betul. Tak ada macam dorang ada space kosong ke. Dia Just rasa main-main lah main-main. Tak, education purpose. Rasa macam masuk ni kat the actual tempat tak ada lah. I wouldn't say ada lah. Ha. Tapi it is almost a replica of that cell that you are sitting in. Based on kau tengok dekat Mawa tu. I went there sebiji. see. Ada sikit tukar sini sana. Ha. Pasal ada aircon kan. But sana. feel dia Ada aircon. Dia tak ada aircon. Nak Aku tak tahu. nak Tak tahu. aircon Itu Tak saya tahu. Tak ada tahu aircon ya. eh? Tak ada aircon. Takkan lah Saya dalam. tak tahu. Nak aircon Dia Nak aircon. aircon. Nanti aku bikin. Oh tak ada aircon lah. Main Kipas apa? KDK gini. Tak ada Tak ada. kipas. Kipas kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Syarafiq. Awak ni jangan buat order saya lah. Benda-benda lain saya tahu lah benda. Tak Tak ada kena kipas. aircon kipas Apa masuk. buat malu bila aku duduk dalam tanya Sarah ke? Takkan saya tahu benda tu tak ada. Mesej aku nak try masuk. Saya tanya salah, nak rasa pun salah. So this Mawa thing is a good Yes. It's a good place. kalau orang nak understand lah Yes, pasal prison life lah. Yeah. Oh nice, Mawar Mawa community. community. Alright, nice. Faham. Ya. It's a good story lah actually. Good story betul. So yang tadi kita dah dengar previously, alhamdulillah in Singapore the support system baik kita kat luar ni ataupun kat dalam, untuk even for bekas banduan ataupun penjenayah akan disediakan support system yang power untuk try as much as possible untuk mengubah lah kan orang. Okay, aku nak tanya satu je. Ni kira soalan psychological sikit. Apa yang kau lalu kau dah cerita kat aku ni semua, I think aku akan stick with, aku takkan boleh faham macam mana the mental stress yang kau boleh tahan tau. Boleh hadap lah. By any chance kau rasa benda tu boleh macam menghantui kau balik atau datang balik. Boleh. So apakah yang kau nak look out for dekat luar, pesan untuk masyarakat ni yang untuk berhati-hati in sense jangan kita nak push orang over sangat ke apa. My question is more tu macam takut orang-orang gini dah bertahun-tahun kat dalam nak try adjust. Kau punya mulut ni pasal orang ni jadi biol balik. Trigger balik. Aku akan macam geram tau, rasa kerana benda-benda ni lah. So when aku nak tahu kau punya perspektif lah. Benda tu boleh datang balik Boleh. It can come anytime lah. The minute you feel kita rasa rendah diri kan, start lah kita rebellious. Memang manusia gitu ke. Kita rasa rendah je, mesti kita nak bikin sesuatu untuk rebel lah. Faham.
Yeah, Kerana like what? Like maybe terlalu tak boleh tahan stress kat luar, which is Singapore tak lah. okay hopefully, lah. Sometimes I feel that everyone have their own life, betul. But at the same time we have to look out for one another. Lagi-lagi macam bagi orang macam kita semua, kita lepas berapa tahun kita keluar kan, we face the struggle suddenly tau. Life struggle is like wow. Terperanjat bro kena. So kita nak kena start balik tu hidup, we need a bit of time lah for us to adjust. Faham. Even though yes, I am very fast to adjust to life, but I still need that support, I still need that understanding. That's where it comes into play, the support from you all, just to understand. Tak mau lagi-lagi kalau boleh tak mau stigmatize. Pasal very important is that you don't forget that you also used to fall tau. So when you fall down, what do? Do you look for support or do you like ini tau? So if can, jangan berkutuk-kutuk pasal orang. Faham. It's best kipu to it's best to support lah kalau boleh kan. Dah tak nak jangan cakap. Yes, Kalau tak suka jangan cakap, kalau jangan sibuk nak cakap pasal orang, betul tak? Apa ya, dia kat luar pun saya seram-seram juga. Siapa? Kadang orang trigger macam tengok sikit dia dah start gini. Mata dia dah gini. Rai sabar. Dah gini. Tadi tu aku ingat kawan. So waktu tengok, oh kan. Ya. Kau punya stare dah macam kawan Kadang-kadang kita, so this thing can happen boleh Okay, so understanding daripada masyarakat, aku rasa benda ni dah tahulah, tapi kadang-kadang certain orang nak push the button kan. But I think you are already well prepared diri kau dengan knowledge yang kau dah belajar ni. The opportunity that has been given, I think kau tak akan easily triggered lah kan. I can say so, hopefully I would rather focus on myself than to think about other people. Alhamdulillah, betul. Kita nak fikir orang pasal apa, betul tak? I mean, kat dalam aku asyik kasih korang motivational words inside my podcast. Takkan aku keluar kau tak nak Betul. betul lah. Tutup sat podcast tu. Who say? They say. Who say? They say. They say. Who let the dog out? Man. Lagi taruh anjing dengan muka dia. Okay, so definitely Nasir alhamdulillah we can say that he's a change man. Kita definitely akan support. Kita baru kenal by the way, and we feel the vibe the positive vibe from Nasir himself, sharing all the knowledge apa-apa. Kita hope benda ni sampai lah dekat luar sana. So Nasir, aku nak tanya, kalau dalam bila dah Nasir sekarang ni the new version of Nasir, okay, which is I believe you want to give back to masyarakat juga in whatever most possible way that you can. Apakah like moving forward business ataupun kerjaya that you are looking forward? You ada anything yang you nak buka ke, nak accomplish, you can share with Kau batuk termasuk saya dengan aku. Okay. Ada apa-apa tak? Maybe kita boleh support lah sama-sama sama-sama yang tengok. Nasir boleh share with us. My dream is very simple lah. Tak ada benda tau with me. So I want to just build up on my savings, CPF semua. Pasal satu hari pun kita mesti niat nak kahwin, nak ada anak apa semua, nak ada rumah. Lagi-lagi dengan Singapore sekarang, satu rumah tak tahu dah jejak 1 million tu. So for me it's just to have a very stable job. In my free time I get to do the things that I am happy to do, like podcast aku. I believe I shared with Raihan also. I am actually was it with you or with him? HBB So I'm trying to start a channel where I interview HBB lah and do a bit of promotion for them. Nice. Because kita HBB ini tak banyak orang tahu. So we want to like macam kasih awareness that okay, there is this HBB for you all to get to support and everything. Ambil tahu pasal orang, but at the same time I want them to really learn about this family punya HBB, why they started out, what was the struggle and everything. So kita good. Setiap orang daripada kita ada kita cerita sendiri tau. Kenapa kita start out this way and everything. So that is my intention lah, to help out. So personally your own business, you got anything like I do not, sekarang sebab kita tengok banyak
okay, so called yang korang panggil yellow ribbon ni kan, business berputik macam mushroom lah dekat luar sana kan, especially bazaar, all this. Ada apa-apa yang you I do not want to focus on business right now because I do not have that capital, especially savings pun tak ada. Takkan nak pergi bikin business ke apa-apa kan, takut ikut. But I do help out my friend lah. Recently macam you saw the bazaar video, mana I went for apa tu, bikin inilah macam promotion sikit untuk dia semua. Dorang, and insyaAllah in another 5 more months there will be this charity fundraising thing that I'll be doing lah with a couple of friends for a crisis shelter for men. Yeah, insyaAllah that one will come soon. I will be posting about that in my TikTok, Instagram also. Follow. Yeah, Follow you can find out about that lah soon in the next few months lah. Jangan lupa share kita tolong boleh share kita tolong kita. Satu benda yang kita tak boleh salahkan orang jugalah. Kita ni buat kadang-kadang this kind of, kita punya intention baik. Banyak podcast kat luar kan, ada yang give up and so on. Dari segi nak support, nak subscribe, nak follow ni, kadang-kadang jari rasa macam berat gitu nak tekan. Tak, kadang-kadang orang tak tahu. Diorang tak, yang tahu ni kadang-kadang tak tekan. Jadi apa aku nak sampaikan ni, bukan kita nak show sendiri kita nak million ke tak. Because now all this thing works as algorithm they call it kan. Kalau korang tak share, benda dia tak akan sampai to the next. So kita hope that whatever that our podcast yang kita dah buat ni ada good intention ini, kita nak support, like Brother Nasir in the future dia akan buat tu, buat ni. So we need that mentality and support lah daripada masyarakat semua. Just tekan subscribe, like, share. Dia macam gitu je kan. Tak. Dia gitu je. Tak. Apa tu? Berbuat sendiri. Berbuat sendiri. Milo. Okay. So kita, kalau let's say ada rezeki yang jatuh tergolek depan kau, straight away kau nak Nasir, I got some do you have, what is your business plan? Apa yang kau nak buka? Aku nak support. What's in your mind? My dream is actually to open a pastry lah. Pasal I do like masih tengah belajar actually daripada Pola. Bukan pola yang kat dalam. Pola lama sangat dah. Tak dapat. Tak dapat. Okay. So Ini apa code word dalam Apa kedai kek Pola lah. Pola betul lah. Ya. Subhanallah. Dia yang Pola tu. Ya. Budak Prison. Ya, budak Prison yang bikin actually. Really? Makan lah. Tak bersih. Kami bersih lah. Kita prisoner bersih lah. Surat sampai Pola defamation. Pola sedap kot. Sedap lah. Tak sedap. Sedap. Tak sedap. Sedap apa? Kaki Asalkan Dia punya puff tu. sedap lah. Yes. faham Itu semua favourite yang you makan tu apa, chicken puff tu. Kau punya cita-cita nak ada bikin sendiri punya pastry lah. Kita doakan lah. Good. Aku nak belajar. I have to learn that lah. Definitely. Wow. Actually ada lah. Macam kalau nak support-support kan, macam sekarang pun dah ada skill future kan, you boleh start. Dan I hope ada pun kan? macam Dapat ada Yes, of course dapat. But actually I graduated with culinary arts lah. Oh, Dia humble. Last tadi aku dengar diploma. Actually aku kan tak ada tu. Ada Ada culinary nak sebut lagi. pun tak tahu. Culinary. Culinary. Culinary Culinary arts. Culinary. Tak payah cakap Melayu je, culinary. Culinary tu Jawa lah. Semarang. Kau tengok. Okay, so amazing lah dalam keadaan we look at the hikmah yang Nasir dapat kita as friend baru ni kita dengar pun really bangga, and definitely kita hope really tahu ni ikhlas daripada hati kita doakan Nasir all the best in dia punya future punya endeavour apa punya endeavour. Saya boleh turut. Scrabble. Okay. Scrabble. Itu tahu Scrabble kan? Tahu tak? Saya tahu. Wamen so itulah intention kita. Saya rasa macam really macam hype up dengar really excited right tu dia. Daripada dia pasal daripada bawah, boleh aku cakap dia daripada bawah dia pelan naik. Tu syok kau. Actually kau terus naik. Ni apa ni?
Yelah pelan naik tangga. Sini kau sini sini sekejap. Dah 2026 ada tangga gitu lagi. Tak ada maksud aku kita ni climb, kita berdiri sendiri. Kita naik. Kau aku darah sama. aku dah naik climb darah ni. Tak ada maksud aku bila kita sendiri naik lepas tu kita dapat tu benda daripada bawah kita orang tengok kita macam-macam, lepas tu kita dah sampai kat mana yang kita nak. Nikmat dia Allah kasih tu. Yes. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tak ada kena-mena je ada. Kau jangan main lah. Aku tengah tengok dia punya makna. Okey. Tapi betul lah. Tapi betul lah. Maka nikmat Tuhan mana? Nikmat manakah kamu mendustakan lah? Kau ingat apa? Kosong-kosong. Habis. Korang ingat apa cik? Alhamdulillah. Jadi dia ada cita-cita dia. Mudah-mudahan kita pun macam tadi Syarif cakap, kita doakan lah mudah-mudahan tercapai lah. Amin. Tapi kalau kita lalu pastry dia automatik lah. Confirm. Tak ada persen-persen ni bro. Kalau fikir pasal nasi ni, kira beruntungnya time-time kita punya ada kesusahan di luar, maksudnya di luar bar tu, dia tak hadapi lah. Macam kadang-kadang ada COVID ni, kita kat sini. Korang kat dalam efek ke? COVID Teruk. ada. Fake lah. Teruk juga ada yang meninggal juga kat sana. Macam api. Satu kena, semua kena. Satu Really? tembak. Berkat Habis. Ada yang gone. dalam. Ada. Aku pernah dengar. Ada. There were a few But not lah. much lah. Tak ada lah. Tak banyak. Oh, There were a few. okay. But yes. Lagi? Tu macam terkejut kan. So awak nak sampaikan ada Tak nak, certain things yang dia mungkin Allah pilih dia berada di dalam. Ada certain thing yang mungkin waktu adanya terjadi kat luar, dia tak payah nak hadapi dia. kau kira kau dapat skip lah Skip benda certain tu. things yang Mungkin juga when I face this sentence, I cannot say lah. Sekali mana tahu kalau tak bikin ni benda makin menjadi mengarut ke apa. Mungkin so pengajaran daripada situ. Ya, So itulah. Okay, so kita dah sentuh tadi kita dah dengar daripada Nasir lah tentang what he want to achieve lah next in dia punya life. Definitely gradually lah kan. Kau pun tak nak terlalu I don't want to mendadak. mendadak nanti jadi macam overwhelm macam kawan aku tu satu. Dia overwhelm. So yang penting rezeki yang halal. Kita doakan keberkatan lah dalam usaha apa yang Nasir nak buat, and banyak benda yang dia mention pun bukan setakat shop sendiri punya benda tau. He was talking about charity, which is bukan garing-garing tak semua orang boleh buat that kind of ada dah busy ni hidup boleh bikin charity lagi so I can we stick with the word the chosen one lah something that we can learn lah. Kita learn tak benda baik kita kena cakap, dia tak cakap, kita nak cakapkan on behalf of dia. This is the type of thing, the vibe that we want lah dalam diri seseorang lah dalam perjalanan kita nak moving forward, belajar tentang kehidupan dan sebagainya lah. So with that we are almost at the end of the bila English Ya, kau dah cakap. dah start Oxford lah. Dah start. Okay, so next kita nak dengar Nasir punya perspektif lah tentang decision making dalam benda yang manusia nak buat something tu. Kau ada apa-apa nasihat tak? Something yang mungkin tiba-tiba boleh menghancurkan atau change kau punya life forever lah. So kita dengar daripada Nasir. So 20 years ago, my decision changed everything in my life lah. Betul tak? Because I chose the wrong decision. If I had chosen the right decision, maybe I wouldn't be sitting here talking to you all about this. Betul. But so just a sharing to everyone lah. Whenever you face a situation that pressures you to do something, don't hesitate. Jangan apa tau, terus you want to do it. Don't. Think about the consequences first. Betul. Because the consequences of you facing certain sentence ke ataupun the reaction that your family is going to get from the society, the community, you have to think about what your family is going to face also whenever you are going to do something, because your actions doesn't just affect you, it's a ripple effect where it affects everyone around you, your friends, your family, your community. So my advice lah, this time around I'm going to say advice lah, please do think about the consequences before you even want to embark on a journey that might break you apart, break everyone around you. So that is very important lah. So think about the consequences, because when you think about consequences, you will start to change every choice that you make.
It's very good. Wow, Masya Allah Tabarakallah. InsyaAllah. Something yang datang from the heart Yeah. Betul lah. Ya. Your life experience So Alhamdulillah Raihan Alhamdulillah. Aku rasa sekarang nak kena fikir. Sebelum nak minum air manis pun nak kena. Betul lah. Betul? Betul lah. Tapi tak tahu sekali kena Jangan. kerja manis ke apa. Kerja manis ke apa? Ingat. Aku dah start moral dah down. Aku dah cakap I will start soon. Give me this chance. Let me enjoy this last drink. Last drink. Last drink. Okay. Kita dah sampai penghujung. Betul lah. Alhamdulillah. So Ayu, ada apa-apa you want to add? Jangan rewind Okay. Tak So lah, nasi nama penuh siapa? Three, two. Sama-sama. Three, two, one. Okay, go. Okay, apa yang Ayu nak cakap kan? I feel macam betul-betul happy and excited and very macam nak cakap apa tahu. Macam terlalu gembira sebab kita dapat tetamu M. Nasir. Terima kasih. Sebab you punya pengalaman tu terlalu berharga dalam Syahir Podcast hari ni. Sebab macam mana nak cakap pengalaman terlalu sampai macam nak cakap mendalam. Sampai you boleh bagi motivation macam pada diorang yang kira siapa yang nak buat benda-benda yang tu fikir dulu sebelum tu kan. Kadang orang-orang ni bila kat luar sana diorang nak buat something diorang tak fikir benda-benda gini akan happen. Yeah. So pada Ayu, I'm happy that you datang pada kita punya podcast hari ni. Sangat-sangat happy tak sampai tak tahu nak cakap apa. Sebab dia pengalaman kita rasa betul-betul macam berharga buat kita orang. Pengalaman. Ini pengalaman yang Kau on the experience. way nak datang kita Bahadi. Kita punya bahadi. Macam mana You saya know. nak tahu Sebab dia punya lalu journey tu macam lain touching. daripada lain lah. Kau pergi cari macam gini punya ada. Cari macam gini punya benda. Memang one more Tak thing ada. Next aku nak interview jiran aku. Dia terus IMH tau. orang Okay, kena sorry. buat. Layan Habis dah. lah. Okay. Dengan dia punya journey yang ayah pergi, mak pergi kan. So semua tu one by one. Tapi ujian kat dalam tu lah. Macam Allah tu tak menguji seorang tu lebih daripada kemampuan dia lah. So ada sebabnya kenapa nak M. Nasir kat dalam M. Nasir M. Nasir di dalam. Korang jangan salah M. Nasir. Aku Dia nak, jangan, banyak Nasir. surat aku nak layan. Syah. Satu sampai je. Roller coaster. Itu je lah. dah. Itu je apa yang Drag. I nak sampaikan lah. But I'm really happy. Okay, Syarafiq ada So, apa? how about you? Okay. Oh, kau nak kau tutup aku cakap. Dah lah, aku cakap. Okay. Three. Three, Okay. two, Untuk aku alhamdulillah. three. Okay. Syarafiq. Okay, go. Okay, untuk aku alhamdulillah aku nak ucap terima kasih lah pada saat kau datang ke sini untuk share kau punya pengalaman yang tak ada orang lain dapat lah macam ni pengalaman kan. Lepas tu apa yang kau dah buat, lepas tu kau punya journey dalam prison, apa lepas tu itu benda yang aku belajar untuk hari ni. Pause dulu. Kalau kau nak buat react, kau pause dulu. Correct. Kau pause. Banyak juga. Aku ingat dia panggil kau pause juga. Aku dah pause saya dari tadi. Tak Kau rekod pause dulu. Okay. Pause dulu, lepas tu kau fikir apa konsekuensi. Kau agak kau boleh angkat, kau carry on lah. Yeah, exactly. Tapi kalau kau agak kau tak boleh, kau zip sudah, kau duduk dia betul lah. Jadi ni satu yalah kadang-kadang aku lupa. Tapi alhamdulillah jadi M. Nasir dapat M. Nasir Nasir dapat Roller coaster. Okay. Nasir kira dapat apa? Share. Ingatkan aku balik. Alhamdulillah. Thank you so much. Okay, Syarafiq. Alright, so hearing everything yang positif and also cerita-cerita yang agak pada aku tak semua orang boleh lalui benda yang sama. So we learn lah. Dalam kehidupan ni kita keep on learning. So orang kat luar sana, for all our viewers and followers, yes, maybe apa yang kita nak sampaikan daripada Syahir Podcast ni basically is this. Okay, kita nak sampaikan benda-benda yang real talk, yang kira real stories, Yes, real story. daripada anybody lah dekat luar sana. So whatever that Nasir dah advise, hopefully memberi memberikan manfaat yang baik lah untuk semua orang kat luar sana. So masyarakat especially we need to change on certain things lah bila kita nak berdepan, nak bercakap dengan orang dekat luar sana, tak kira background orang apa. So it's very very important untuk kita always support each other lah. So this is the community that we want to build up. Jangan asyik nak judge step apa ni American Idol menjudge. Ada personal nama terus siapa kau tak happy tak ada. Macam menyampah. Asyik kita je tak betul. Hidup. Tapi tak apa lah, diorang punya pasal, diorang punya pemikiran.
90-10. 90-10. Yes, exactly. Orang tak tahu tu. Ni code word lagi lah. Code word lagi lah. WhatsApp lah, 90-10 WhatsApp. tak ada 90-10 tu. 90% tu yang kita boleh sendiri boleh kawal. We can control. We can control. Tapi lagi 10% tu kita tak We boleh cannot control. control. Exactly. Kasihan orang nak buat apa cakap-cakap lah. Dia main pasal lah. Betul tak? Allah faham, Alam. faham. Fuh, nampak Allah. So hati-hati kat sana siapa-siapa yang jumpa Raihan. Korang sound direct lah tak ada kena-kena dengan kita. So just tengok takut. Okay, so Nasir dah kan? Ada apa-apa? Do you want to add sebelum tu, anything? I just want to say thank you for having me lah today. Alhamdulillah. Yeah, for inviting me. Thank you. It was a good experience that this is the first time that I'm actually opening up myself to everyone also. Thank you. Alhamdulillah. Thank Kita the first one In the world. Itu orang punya tagline jangan. Kita What they do salah. Who say what they do lah ni. Turn behind. Aku geram dengan kau. Kau selalu gini lah, tagline salah. hashtag pasal lah. Hashtag masalah. Who say? Tu They say say. masalah. Apa kau berbual? Who say? They say. Okay. So apa tadi Nasir? Yeah. Dah. Terima kasih. Okay, so thank you so much for the experience again. Nasir, minta maaf banyak-banyak kalau ada apa-apa kekurangan. Sorry. We are still learning though. Yes. Jangan lupa kat luar sana kalau siapa-siapa yang nak berkongsi, nak use this ruang which is kat rumah kita, nak depa nak share story, anything lah kita akan support insya-Allah. InsyaAllah. Ada masa, ada kelapangan kita akan berkongsi bersama-sama lah. So thank you so much for everyone yang menonton dan juga mendengar. Ala kulihal kita ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang support Syahid Podcast. So Terima kasih. kita akhirkan Thank you. majlis pada hari ini dengan ucapan yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mengah. Thank you.